Malam itu, apabila pintu bilik mandi dibuka segala-galanya bermula di situ. "Maafkan saya," kedengaran suara Pak Cik Hasan yang gemetar. "Ayah, saya dah tak tahan lagi," kata Suraya, yang tanpa sedar memegang pergelangan tangan bapa mentuanya. "Suraya, kita tak boleh begini," balas Pak Cik Hasan. "Tetapi ayah pun rasa perkara yang sama kan? Kalau tiada ayah, saya betul-betul tak mampu untuk teruskan hidup. Bagaimanakah perasaan terlarang ini akan berakhir? Sebuah kisah cinta berbahaya yang cukup untuk menggoncang seluruh institusi kekeluargaan bakal bermula." Sebelum cerita ini bermula, jika anda sudi menekan butang langgan, subscribe dan suka, like ia akan memberikan sokongan yang sangat besar kepada saya. Terima kasih. Cerita bermula. Ia adalah satu petang yang redup dan berangin. Suraya 35 tahun, merenung keluar tingkap melihat daun-daun berguguran ditiup angin, lalu mengeluh perlahan. Dia sudah berkahwin selama 8 tahun, namun jiwa dan raganya terasa kosong seperti padang pasir yang tandus. Suaminya Kamal pulang lewat lagi malam ini. Kamal sentiasa memberi alasan sibuk dengan urusan syarikat berhibur sehingga lewat malam. Dan ini kali pertama ada orang yang benar-benar mengambil berat tentangnya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar jeritan kasar Kamal. Dia sedang mencari baju kemejanya, mendesak Suhana dengan suara yang kuat. Suhana bergegas masuk ke dalam rumah. Kamal sedang bercukur di bilik mandi, bertanya dengan tidak sabar kemana Suhana pergi pagi-pagi buta, malah memarahinya kerana tidak menguruskan rumah dengan baik. Apabila Suhana menjawab, dia menghantar kopi untuk ayah Kamal mendengus sinis. "Benda macam tu, tak payah buat-buang masa je." Kata-kata itu menikam tajam ke hati Suhana. Malah sedikit keprihatinan terhadap bapa mertua pun dianggap membuang masa di mata suaminya. Selepas Kamal pergi kerja, Suhana mengemas rumah sendirian. Tetapi entah kenapa langkah kakinya terhenti di hadapan pintu bilik Encik Razak. Dari celah pintu kedengaran suara seseorang sedang membaca. Rupa-rupanya Encik Razak sedang membaca buku puisi. Dengan suara garau dan karismatik, dia membaca, "Cinta adalah sungai yang mengalir mengikut bintang." Mendengar bait puisi itu, jantung Suhana berdegup kencang lagi. Ini adalah sisi emosi yang tidak pernah dilihatnya pada suaminya. Dia cepat-cepat beredar dari situ, tetapi suara Encik Razak terus terngiang-ngiang di telinganya. "Kenapa aku rasa macam ni? Bolehkah aku memiliki perasaan begini?" Petang itu, semasa Suhana menyidai baju di balkoni, dia terserempak dengan Encik Razak. Di tangannya ada sekuntum bunga ros yang baru dipetik dari halaman. Encik Razak berkata, bunga itu mekar dengan sangat cantik dan dia ingin menghadiahkannya kepada Suhana. Semasa menyambut bunga itu, tangan Suhana gementar lagi. Sekuntum bunga rupanya boleh jadi perkara yang sangat menyentuh hati begini. Sejak berkahwin, suaminya tidak pernah memberinya walau sejambak bunga. Suhana memeluk bunga itu di dada, wajahnya mengukir senyuman yang sudah lama hilang. Melihat senyuman itu, renungan mata Encik Razak kelihatan goyah seketika. Ada ketegangan halus mengalir antara mereka berdua. "Kamu wanita yang sangat baik," kata Encik Razak. Ayat itu membuatkan pipi Suhana merona merah. Dia sudah tidak ingat bila kali terakhir dia mendengar pujian sebegitu. Suhana menjawab, "Ayah juga orang yang sangat baik." Encik Razak terdiam seketika, tidak tahu bagaimana hendak menyambung bicara. Jarak antara mereka seolah-olah semakin rapat tanpa disedari. Malam itu, Kamal menghantar mesej lagi mengatakan dia akan pulang lewat. Jadi Suhana dan Encik Razak makan malam berdua. Encik Razak meminta maaf kerana Su hanya pulang ke rumah dengan tubuh yang longlai kepenatan. Suraya sendirian menyediakan makan malam menunggu, sehingga hatinya menjadi tawar dan akhirnya tertidur di atas sofa. Ini hampir menjadi rutin hidupnya setiap hari. Hari ini juga sama, seperti biasa telefon bimbitnya berbunyi sekali. Satu pesanan ringkas masuk balik lambat. Mesej itu sangat pendek, tiada ucapan, "Saya sayang awak," tiada juga kata maaf. Suraya memandang telefonnya, bibirnya menguntum senyuman pahit. Tepat pada masa itu, dia terdengar bunyi dari halaman rumah. Itu adalah bapa mentuanya Pak Cik Hasan. "Lewat dah ni Suraya," tegur bapa mentuanya yang sedang mengemas pasu bunga. Pak Cik Hasan tahun ini berusia 58 tahun. 2 tahun lalu, selepas bersara dari sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC, dia menumpukan sepenuh masa pada lanskap halaman rumah. Suraya membancuh setekuk teh panas dan membawanya ke halaman. Pak Cik Hasan
seorang yang agak pendiam dan tidak banyak bercakap, namun dia adalah lelaki yang diam-diam menjaga keharmonian rumah ini. Apabila Suraya menghidangkan teh Pak Cik Hasan, mengangkat muka memandangnya. Pada ketika itu, hati Suraya tersentak. Dia dapat membaca satu emosi yang berbeza dari biasa dalam pandangan mata bapa mentuanya. Adakah itu kehangatan yang bercampur dengan kerisauan Pak Cik Hasan membuka mulut bertanya, "Kenapa belum tidur lagi, walaupun dah lewat macam ni?" Suaranya garau, namun lembut. Tiba-tiba Suraya tidak ingat bila kali terakhir dia mendengar kata-kata prihatin yang begitu hangat. Mereka berdua duduk bersebelahan di pondok rehat gazebo di halaman menikmati teh bersama. Cahaya bulan memantul di permukaan kolam ikan dan angin malam yang nyaman bertiup lembut. Hati Suraya dilanda satu ketenangan yang belum pernah dirasainya sebelum ini. "Kamu nampak macam sangat penat kebelakangan ini," kata Pak Cik Hasan perlahan. Ayat itu membuatkan dada Suraya terasa panas. Sepanjang 8 tahun berkahwin ini, seolah-olah kali pertama ada seseorang yang benar-benar nampak keletihan dalam hatinya. Air matanya hampir tumpah. Dia segera memalingkan muka untuk menyembunyikan emosinya. Dia menjawab, "Tak ada apa-apa," tetapi suaranya sedikit bergetar. Pak Cik Hasan memandangnya dengan tenang, matanya penuh dengan rasa kasihan. Pada saat itu satu perasaan yang sukar diungkapkan mula mengalir senyap di antara mereka. Tiba-tiba kedengaran bunyi enjin kereta dari garaj. Kamal sudah pulang. Suraya panik dan segera bangun dari tempat duduk. Pak Cik Hasan juga diam-diam mula mengemas peralatan berkebunnya. Kamal berjalan masuk dengan bau rokok. Yang kuat bertanya dengan nada tidak sabar, "Korang berdua buat apa Hana selalu terpaksa makan sendirian?" Suhana tersenyum dan menjawab, "Tak mengapa lagi pun makan dengan ayah. Buat saya rasa lebih gembira." Pada ketika itu, pandangan mereka bertaut. Dari mata Encik Razak Suhana dapat membaca perasaan yang berbeza dan pada masa yang sama dia sedar dia juga memendam perasaan yang serupa. Itu adalah perasaan yang berbahaya, tetapi dia tidak mampu menolaknya kerana itulah kehangatan yang sudah terlalu lama didambakannya. Semakin larut malam, hati Suhana semakin celaru. Adakah perasaan terhadap bapa mertua ini normal atau ini cuma kerana kesunyian? Dia berbaring di katil, memandang siling fikirannya kosong. Tetapi hanya satu perkara yang pasti, hanya apabila bersama Encik Razak, dia dapat merasakan dirinya benar-benar hidup. Beberapa hari berlalu perasaan halus antara Suhana dan Encik Razak semakin mendalam. Menyediakan kopi untuk Enj kat luar, lewat-lewat macam ni. Nadanya tiada tanda, ingin tahu hanya penuh dengan rasa rimas. Suraya menjawab dengan tenang, "Saya buatkan teh untuk ayah." Namun entah kenapa jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ada rahsia yang telah terbongkar. Malam itu Suraya terbaring di katil terkebil-kebil sukar tidur. Pandangan mata hangat dan suara lembut Pak Cik Hasan terus bergema dalam fikirannya. Dia merasakan dirinya pelik, tetapi pada masa yang sama, kehangatan yang sudah lama hilang itu membuatnya sangat rindu. Dia memandang suaminya yang sedang tidur nyenyak di sebelahnya dan hatinya bertanya, "Sejak bila hubungan kami jadi sedingin ini? Mengapa satu ayat daripada ayah boleh meninggalkan kesan yang begitu mendalam di hati aku?" Suraya tidak sedar bahawa dia telah melangkah ke fasa pertama emosi yang berbahaya. Namun ketika itu, dia belum tahu bahawa ini adalah permulaan yang akan mengubah segala-galanya. Keesokan paginya Encik Razak, setiap pagi menjadi rutin harian Suhana, manakala Encik Razak memetik sekuntum bunga segar dari halaman dan meletakkannya di pintu bilik Suhana menjadi kebiasaan barunya. Suatu petang yang sangat panas, Suhana selesai mengemas rumah dan badannya berpeluh lencun. Kebetulan pemanas air di bilik mandi utama rosak. Dia terpaksa menggunakan bilik air Encik Razak di tingkat bawah. Dengan Suraya, bangun lebih awal dari biasa. Perbualan dengan bapa mentuanya semalam masih berlegar di fikiran membuatnya hampir tidak tidur semalaman. Semasa menyediakan sarapan di dapur, dia memandang keluar tingkap dan mendapati Pak Cik Hasan sudah sibuk di halaman. Suraya membancuh secawan kopi panas dan membawanya keluar. Pak Cik Hasan sedang memangkas bunga mawar. Apabila melihat Suraya datang, dia berhenti seketika. Pak Cik Hasan menegur bahawa Suraya bangun awal dan bertanya, adakah dia tidak dapat tidur semalam. "Muka kamu nampak letih sangat," katanya. Sekali lagi, ayat ini membuat hati Suraya bergetar. Suaminya sendiri tidak pernah perasan
sama ada dia letih atau tidak, tetapi bapa mentuanya dapat melihatnya dengan sekali imbas. Apabila Suraya menghulurkan kopi tangan Pak Cik Hasan, secara tidak sengaja bersentuhan lembut dengan tangannya. Pada saat itu, Suraya merasakan jantungnya terhenti seketika. Pelik sungguh, hanya sentuhan kecil, kenapa boleh ada perasaan begini? Pak Cik Hasan berkata lagi, kalau kamu ada masalah bila-bila masa pun, boleh cerita dengan ayah. Mendengar kata-kata itu, Suraya berhati-hati, dia meminta izin dan Encik Razak mengangguk menyuruhnya guna dengan tenang sambil berkata dia akan berada di halaman. Suhana masuk ke bilik air dengan lega, merendamkan diri dalam air, merasakan segala keletihan hilang. Dia memejamkan mata cuba melupakan realiti seketika. Tiba-tiba pintu terbuka. Suhana terkejut dan cepat-cepat menutup badannya. Di muka pintu berdiri Encik Razak yang berpeluh dan kelihatan bingung. Dia baru selesai kerja di halaman dan terlupa Suhana ada di dalam bilik air. Encik Razak panik dan meminta maaf berkali-kali, hendak berpusing keluar. Tetapi tangan Suhana tiba-tiba memegang lengan bapa mertuanya. Tindakan itu mengejutkan Suhana sendiri, ia berlaku sepenuhnya atas naluri. Dengan suara gemetar dia memanggil ayah. Encik Razak berpaling dan merenungnya. Saat itu seolah-olah ada arus elektrik mengalir antara mereka, suasana menjadi kaku. Kita tak boleh begini, kata Encik Razak dengan suara gementar. Tetapi matanya tidak dapat lari dari memandang Suhana. Suhana tidak dapat menahan lagi, meluahkan segala kesedihan di hatinya. Dia berkata, dia sangat sunyi. Kamal tidak pernah memandangnya dan dia rasa seperti halimunan di rumah itu. Air matongak memandangnya. Mata tua itu penuh dengan keikhlasan dan kasih sayang. Sejak berkahwin, inilah kali pertama seseorang begitu ikhlas mengambil berat tentangnya. Tiba-tiba kedengaran jeritan kasar Kamal dari dalam rumah. Dia sedang mencari kemejanya dan menjerit memanggil Suraya. Suraya bergegas berlari masuk. Kamal sedang bercukur di bilik mandi, dengan tidak sabar bertanya kemana. Suraya menghilang pagi-pagi buta, malah memarahinya kerana tidak menguruskan rumah dengan baik. Apabila Suraya menjawab, dia menghantar kopi untuk ayah Kamal mencebik. Benda macam tu, tak payah buatlah, buang masa je. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menikam jantung Suraya. Malah sedikit perhatian untuk bapa mentua pun dianggap membuang masa di mata suaminya. Selepas Kamal pergi kerja, Suraya bersendirian, menganya bercucuran jatuh. Melihat air mata Suhana, wajah Encik Razak menunjukkan kesakitan. Kamu orang yang sangat berharga. Kamal tu yang bodoh tak tahu menghargai, kata Encik Razak. Ayat itu meruntuhkan benteng hati Suhana. Inilah ayat yang paling ingin didengarinya sejak sekian lama. Dia tidak tahan lagi dan meminta Encik Razak memeluknya. Saat itu mengubah segalanya. Encik Razak teragak-agak sebentar, kemudian perlahan-lahan mendekati Suhana dan memeluknya dengan berhati-hati. Dalam pelukan bapa mertuanya, Suhana merasakan kehangatan dan kelegaan yang tidak pernah dirasainya daripada suaminya. Mereka berpelukan senyap tanpa kata, namun realiti pantas menarik mereka kembali masuk rumah. Entah kenapa langkah kakinya terhenti di hadapan pintu bilik Pak Cik Hasan. Dari celah pintu kedengaran suara orang sedang membaca. Rupa-rupanya Pak Cik Hasan sedang membaca buku puisi. Dengan suara garau dan berkarisma, dia membaca, "Cinta adalah seperti air sungai yang mengalir mengikut bintang." Mendengar bait-bait puisi itu, jantung Suraya berdegup kencang lagi. Ini adalah sisi emosi yang tidak pernah dilihat pada suaminya. Dia segera beredar dari situ, tetapi suara Pak Cik Hasan terus terngiang-ngiang di telinganya. Kenapa aku rasa macam ni? Bolehkah aku memiliki perasaan begini? Petang itu semasa Suraya menyidai baju di ampaian belakang, dia terserempak dengan kedengaran bunyi kereta di garaj. Kamal balik awal. Mendengar Kamal memanggil namanya, mereka berdua terkejut dan segera berpisah. Encik Razak bergegas keluar dari bilik air. Suhana berusaha menenangkan jantungnya yang hampir melompat keluar. Dia cuba menjawab dengan nada bersahaja bahawa dia sedang mandi, tetapi suaranya masih gementar. Apabila dia keluar selepas berpakaian, Kamal memandangnya dengan curiga. "Kenapa muka awak merah sangat? Air panas sangat ke?" Suhana berbohong mengiyakan, tetapi sebab sebenar wajahnya merah bukanlah kerana air panas. Malam itu, di meja makan suasana sunyi yang janggal. Suhana tidak berani memandang Encik Razak dan Encik Razak juga mengelak pandangannya. Kamal langsung tidak perasan bercakap sendirian tentang hal pejabat dan bagaimana dia akan dinaikkan pangkat
menjadi pengurus jabatan tidak lama lagi. Tetapi tiada siapa yang Pak Cik Hasan. Di tangannya ada sekuntum bunga mawar yang baru dipetik dari halaman. Pak Cik Hasan berkata, bunga itu mekar dengan sangat cantik dan dia ingin memberikannya kepada Suraya. Semasa menyambut bunga itu, tangan Suraya gementar lagi. Sekuntum bunga rupanya boleh jadi perkara yang sangat menyentuh hati ya, fikirnya. Suaminya tidak pernah memberinya walau sekuntum bunga selepas berkahwin. Suraya memeluk bunga itu di dada wajahnya, mengukir senyuman yang sudah lama hilang. Melihat senyuman itu, pandangan mata Pak Cik Hasan kelihatan goyah seketika. Ada ketegangan halus yang mengalir antara mereka. "Kamu, wanita yang sangat baik," kata Pak Cik Hasan. Kata-kata itu membuat pipi Suraya merona merah. Dia sudah tidak ingat bila kali terakhir dia menerima pujian sebegitu. "Ayah juga orang yang sangat baik," balas Suraya. Menunjukkan minat, Suhana hanya menguis nasi. Encik Razak pula menunduk. Kamal bertanya, kenapa ayahnya diam sangat? Adakah tidak sihat? Encik Razak mengangkat muka dan hanya berkata, "Cuma penat sikit." Tetapi suaranya penuh dengan kegusaran yang mendalam. Suhana merasakan rasa bersalah yang semakin berat di hatinya. Malam semakin larut, Suhana masih tidak dapat tidur. Kejadian hari ini berulang tayang di fikirannya. Pelukan hangat Encik Razak, rasa selamat ketika itu, dan rasa bersalah yang menyusul. Semua perasaan bercampur baur membuatkannya keliru. Kira-kira jam 2 pagi, Suhana bangun ke dapur untuk minum air. Dia melihat cahaya samar dari arah halaman. Rupanya Encik Razak duduk bersendirian di pondok. Suhana teragak-agak seketika, tetapi akhirnya melangkah keluar perlahan-lahan. Encik Razak sedang tiba-tiba, suasana menjadi kekok dan mereka tidak tahu bagaimana hendak menamatkan perbualan. Jarak antara mereka seolah-olah semakin rapat tanpa disedari. Malam itu Kamal menghantar mesej lagi mengatakan dia akan pulang lewat. Jadi Suraya dan Pak Cik Hasan makan malam berdua. Pak Cik Hasan meminta maaf kerana Suraya asyik terpaksa makan seorang diri. Suraya menjawab, tidak mengapa, malah makan bersama ayah membuatnya rasa lebih gembira. Pada saat itu, pandangan mereka bertaut. Dari mata Pak Cik Hasan, Suraya dapat membaca emosi yang berlainan. Pada masa yang sama dia sedar, dia juga memendam perasaan yang serupa. Itu adalah perasaan yang berbahaya, tetapi dia tidak mampu menolaknya, kerana itulah kehangatan yang terlalu lama didambakannya. Semakin larut malam, hati Suraya semakin celaru. Adakah perasaan terhadap bapa mentua ini normal, atau merenung langit malam tenggelam dalam lamunan? "Ayah pun tak boleh tidur?" tanya Suhana. Encik Razak tersenyum pahit apabila mendengarnya. "Pasal hal hari ini ayah minta maaf. Ayah pun tak sedar." "Bukan salah ayah saya pun sama." Mereka saling berpandangan di bawah cahaya bulan. Mata mereka penuh dengan emosi yang rumit. "Saya tahu kita tak patut buat macam ni," kata Suhana. Encik Razak mengangguk. "Tapi ayah pun sunyi." Ayat itu sekali lagi menggoncang hati Suhana. Sukar dipercayai, bapa mertuanya juga kesunyian sama sepertinya. Apa kita patut buat? Bagi soalan Suhana itu, Encik Razak diam lama sebelum menjawab. "Ayah tak tahu, tapi ayah tak menyesal." Jawapan itu sudah menjelaskan segalanya. Mereka berdua telah melangkah gar. Adakah ini hanya kerana kesunyian? Dia baring di katil merenung siling fikirannya kosong. Namun satu perkara yang pasti, hanya apabila bersama Pak Cik Hasan, barulah dia rasa benar-benar hidup. Beberapa hari berlalu, perasaan halus antara Suraya dan Pak Cik Hasan semakin mendalam. Setiap pagi menyediakan kopi untuk bapa mentua menjadi rutin. Suraya dan Pak Cik Hasan memetik sekuntum bunga segar dan meletakkannya di hadapan pintu bilik. Suraya juga menjadi kebiasaannya. Hari itu cuaca sangat panas. Suraya baru selesai mengemas rumah dan badannya berpeluh. Kebetulan, pemanas air di bilik mandi utama rosak. Jadi dia terpaksa menggunakan bilik mandi di bilik Pak Cik Hasan. Apabila dia bertanya dengan hati-hati sama ada boleh menggunakan bilik mandi itu, Pak Cik Hasan mengangguk dan menyuruhnya guna tanpa risau sambil memberitahu dia akan berada di halaman. Suraya masuk ke bilik mandi dengan lega membiarkan air panas menghilangkan segala keletihan yang terkumpul. Dia memejamkan mata, cuba melupakan realiti seketika. Tiba-tiba, pintu bilik mandi terbuka. Suraya terkejut dan segera menutup badannya. Di muka pintu berdiri Pak Cik Hasan yang berpeluh dan kelihatan terpinga-pinga. Dia baru selesai kerja di halaman dan terlupa Suraya ada di dalam bilik airnya.
Pak Cik Hasan panik dan meminta maaf berkali-kali, hendak berpaling pergi. Namun tangan Suraya tiba-tiba memegang lengan bapa mentuanya. Tindakan itu mengejutkan Ihsan yang tidak boleh dipatah balik. Selepas pengakuan malam itu, perasaan Suhana menjadi semakin rumit. Dia terpaksa mengakui perasaannya terhadap bapa mertua sudah melampaui sekadar rasa sunyi. Hari-hari berikutnya, Suhana cuba mengimbau kenangan lalu untuk menyusun fikirannya. Kenangan manis masa baru berkahwin timbul. Masa itu Kamal, seorang suami yang penyayang, selalu bawa bunga dan ajak keluar. Tapi entah bila semuanya berubah. Adakah sejak Kamal mula gila mengejar pangkat? Atau sejak ibu mertua mula membebel sebab dia tak dapat lahirkan anak? Dia tak ingat bila tepatnya, tapi tanpa disedari, Kamal mula menganggap kewujudannya sebagai satu kebiasaan semata-mata. Bagi Kamal, Suhana dah jadi robot pengsuraya sendiri. Ia berlaku sepenuhnya atas naluri. Dengan suara gementar dia memanggil, "Ayah!" Pak Cik Hasan berpusing dan merenungnya. Pada saat itu seolah-olah ada arus elektrik mengalir antara mereka. Suasana menjadi beku. "Kita tak boleh macam ni," kata Pak Cik Hasan dengan suara bergetar. Tetapi matanya tidak dapat beralih dari Suraya. Suraya tidak dapat menahan lagi dan meluahkan segala kesakitan di hatinya. Dia memberitahu betapa sunyinya dia, bagaimana Kamal tidak pernah memandangnya, dan bagaimana dia rasa seperti orang halimunan di rumah itu. Air matanya bercucuran jatuh. Melihat air mata Suraya, wajah Pak Cik Hasan mempamerkan riak kesakitan. "Kamu orang yang sangat berharga. Kamal tu yang bodoh tak tahu menghargai," kata Pak Cik Hasan. Ayat itu meruntuhkan benteng hati Suraya sepenuhnya. Inilah ayat yang paling ingin didengarinya sejak sekian lama. Dia tidak mampu menahan lagi dan meminta Pak Cik kurus rumah tangga. Dia cuma tahu, tanya, "Nasi dah masak ke? Baju kemeja dah gosok ke?" Ucapan "I love you" dan "terima kasih" dah lama hilang. Dalam hidup sebegini, keprihatinan hangat Encik Razak bagi Suhana, umpama hujan di musim kemarau. Bunga segar setiap pagi, renungan mata yang risau dan perbualan jujur. Hanya bila bersama Encik Razak, Suhana rasa dirinya wujud secara nyata. Suatu petang, Suhana sedang mengemas album gambar lama peninggalan arwah ibu mertua. Di dalamnya, ada banyak gambar Encik Razak masa muda. Encik Razak umur 20-an sangat kacak mata yang tajam dan rupa paras yang elok sangat berbeza dengan daya tarikan matangnya sekarang. Tengok gambar-gambar tu, jantung Suhana berdegup laju. Tengok album ni, lagi Hasan memeluknya. Saat itu mengubah segala-galanya. Pak Cik Hasan teragak-agak sebentar, kemudian perlahan-lahan menghampiri Suraya dan memeluknya dengan cermat. Di dalam pelukan bapa mentuanya, Suraya merasakan kehangatan yang tidak pernah dirasai daripada suaminya, satu kelegaan yang sebenar. Mereka berpelukan senyap tanpa sebarang kata, tetapi realiti pantas menarik mereka kembali. Kedengaran bunyi kereta di garaj. Kamal pulang awal. Mendengar Kamal memanggil namanya, mereka berdua terkejut dan segera berpisah. Pak Cik Hasan bergegas keluar dari bilik mandi. Suraya berusaha menenangkan jantungnya yang hampir melompat keluar. Dia cuba menjawab dengan nada bersahaja bahawa dia sedang mandi, tetapi suaranya masih bergetar. Apabila dia keluar, setelah berpakaian, Kamal memandangnya dengan curiga. "Ken!" Tiba-tiba suara itu mengejutkan Suhana. Entah bila Encik Razak dah berdiri di belakangnya. Dia duduk di sebelah Suhana dan sama-sama membelek album itu. Menunjuk pada satu gambar, Encik Razak kata. Itu gambar masa dia umur 25 tahun, baru masuk syarikat pertama. Suaranya penuh nostalgia. Suhana memandang profil sisi wajahnya, hatinya berdebar. Walaupun sekarang dia masih lelaki yang sangat berkarisma. "Ayah, masa muda memang kacak," kata Suhana. Encik Razak ketawa kecil. "Itu semua cerita lama. Sekarang dah tua dah tak laku. Sekarang pun sama kacak." Suhana terlepas cakap isi hatinya. Masa itu pandangan mereka bertaut lagi. Renungan Encik Razak menggoyahkan Suhana. Encik Razak memanggil namanya dengan suara gementar. Saat itu Suhana meluahkan isi hatinya dengan jujur. "Masa bersama ayah adalah masa saya paling bahagia." "Mendapa muka awak merah sangat? Air panas sangat ke?" Suraya berbohong mengatakan ya. Tetapi sebab sebenar wajahnya merah bukanlah kerana air panas. Malam itu di meja makan, suasana sunyi yang kekok menyelubungi mereka. Suraya tidak berani memandang Pak Cik Hasan,
dan Pak Cik Hasan juga mengelak pandangannya, Kamal yang tidak peka bercakap sendirian. Dia bercerita tentang hal syarikat dan bagaimana dia bakal dinaikkan pangkat menjadi pengurus jabatan tidak lama lagi. Tetapi tiada siapa yang menunjukkan minat. Suraya hanya menguis nasi, manakala Pak Cik Hasan menundukkan kepala. Kamal bertanya, kenapa ayahnya diam saja? Adakah tidak sihat? Pak Cik Hasan mengangkat kepala dan hanya berkata, cuma penat sikit. Tetapi dalam suaranya terdengar kegalauan yang mendalam. Suraya merasakan rasa bersalah. Di hatinya semakin berat. Malam semakin larut, Suraya masih tidak boleh hengar pengakuan itu. Encik Razak mengeluh berat dan bertanya, kita macam ni, betul ke boleh? Saya tak tahu, tapi saya tak boleh berhenti. Berdepan dengan kejujuran Suhana, Encik Razak menundukkan kepala. Dari matanya Suhana dapat rasakan dia juga memendam perasaan yang sama. Malam itu Kamal hantar mesej lagi. Kata balik lewat. Kebelakangan ini, dia makin kerap balik lewat. Tapi Suhana rasa lega yang pelik, sebab dia mula suka masa bersendirian dengan Encik Razak. Kamal lewat lagi hari ni, kata Encik Razak. Ya, akhir-akhir ni selalu lewat. Tak tahu sibuk apa. Sebenarnya, Suhana ada syak wasangka. Dia beberapa kali nampak nama seorang perempuan di telefon Kamal Ilina. Tapi sebab tak ada bukti kukuh, dia tak beritahu sesiapa. Encik Razak tanya tidur. Kejadian hari ini berulang kali dimainkan. Dimindanya pelukan hangat Pak Cik Hasan, rasa selamat ketika itu dan rasa bersalah yang menyusul. Semua emosi bercampur baur membuatkannya celaru. Kira-kira jam 2 pagi, Suraya bangun ke dapur untuk minum air. Dia melihat cahaya samar dari arah halaman. Rupa-rupanya Pak Cik Hasan sedang duduk bersendirian di pondok rehat. Suraya teragak-agak seketika, namun akhirnya melangkah keluar dengan perlahan. Pak Cik Hasan sedang merenung langit malam termenung jauh. Ayah tak boleh tidur juga ke? Tanya Suraya. Pak Cik Hasan menoleh dan tersenyum pahit. Pasal hal siang tadi ayah minta maaf. Ayah pun tak sedar. Dengan berhati-hati, adakah Kamal layan dia dengan buruk? Soalan ini buat Suhana hampir menangis. Dia tak tahu, rupanya dipedulikan orang itu sangat mengharukan. Dia jawab, tak ada apa, tapi suaranya bergetar. Encik Razak memujuk, kamu layak disayangi, sesiapa pun patut hargai kamu. Ayat ini buat Suhana tak tahan lagi, air matanya tumpah. Saya betul-betul sunyi. Kamal, dia langsung tak cintakan saya, katanya sambil menangis. Melihat Suhana menangis, Encik Razak dengan lembut memeluk bahunya. Sentuhan hangat itu buat dia menangis makin kuat. Jangan menangis, kamu orang yang sangat baik, pujuk Encik Razak. Saya ni pelik ke Su? Bukan salah ayah seorang, saya pun sama, potong Suraya. Mereka saling berpandangan di bawah cahaya bulan mata, mereka penuh dengan emosi yang rumit. Saya tahu kita tak patut buat macam ni, kata Suraya. Pak Cik Hasan mengangguk. Tapi, ayah pun sunyi. Ayat itu sekali lagi menggoyahkan hati Suraya. Bapa mentuanya juga sunyi. Sepertinya perkara ini sukar dipercayai. Apa kita patut buat? Mendengar soalan Suraya, Pak Cik Hasan diam lama akhirnya berkata, ayah tak tahu, tapi ayah tak menyesal. Ayat itu sudah menjelaskan segalanya. Mereka berdua telah melangkah melepasi batas yang tidak boleh dipatah balik. Selepas pengakuan malam itu, perasaan Suraya menjadi lebih rumit. Dia terpaksa mengakui perasaannya terhadap Pak Cik Hasan sudah melangkaui sekadar rasa hana bersandar lebih dalam ke dada bapa mertuanya. Hati manusia memang macam tu, akan tertarik pada orang yang memahami dirinya. Itu lumrah. Ayat itu memberi kelegaan besar pada Suhana, seolah-olah perasaannya mendapat pengesahan tunggal di dunia ini. Malam itu, Suhana berbaring di katil mengenang kisah lalu dengan lebih mendalam. Bayangan arwah ibu mertua muncul. Ibu mertua selalu menyindirnya. Kalau tak sebab tak dapat anak mesti sebab kerja rumah tak elok. Dia teringat Encik Razak selalu tegur isterinya. Encik Razak selalu cakap, Suhana dah buat yang terbaik. Dulu dia ingat itu cuma bapa mertua, lindungi menantu. Tapi sekarang, bila fikir balik, mungkin dari masa tu lagi, Encik sunyi. Hari-hari berikutnya, Suraya cuba mengimbau kenangan lalu untuk menyusun fikirannya. Kenangan manis masa baru berkahwin muncul. Dulu, Kamal suami yang prihatin selalu bawa bunga dan atur temu janji. Tapi entah bila, segalanya berubah. Adakah sejak Kamal mula gila mengejar pangkat? Atau sejak ibu mentuanya mula membebel sebab dia tak dapat lahirkan anak? Detik tepatnya dia tak ingat, tapi tanpa sedar, Kamal sudah menganggap kewujudannya sebagai perkara remeh. Bagi Kamal Suraya, hanyalah robot pengurus rumah. Dia cuma tahu, tanya, nasi dah masak, kemeja dah gosok, ucapan I love you dan terima kasih
dah lama hilang. Dalam hidup sebegini, perhatian hangat Pak Cik Hasan bagi Suraya Ibu Razak dah ada perasaan istimewa padanya. Pandangan hangat mata yang risau, semuanya baru kini dia arat hujan di musim kemarau. Bunga segar setiap pagi, pandangan mata yang risau, perbualan Juj faham. Suhana membenamkan muka ke bantal. Bolehkah aku miliki perasaan macamur hanya bila bersama Pak Cik Hasan Suraya? Rasa dia wujud sebagai manusia, suatu petang ni. Tapi hatinya sudah terpaut pada Encik Razak, tenggelam dan tak mampu ditarik balik. Suraya sedang mengemas album lama, peninggalan arwah ibu mentuanya, Mak Ngah Rohana. Diseiring dengan mendalamnya, perasaan antara Suhana dan Encik Razak, suasana di rumah mula berubah secara halus. Mereka berdalamnya banyak gambar Pak Cik Hasan masa muda. Pak Cik Hasan, masa umur perluhan, sangat kacak matanya dua. Sentiasa berhati-hati, memerhatikan satu sama lain, bertindak dengan waspada. Tapi sikap berhati-hati ini tajam dan rupanya segak beza dengan daya tarikan matangnya sekarang. Tengok gambar-gambar tu jantung sur, sebaliknya mencipta ketegangan yang lebih besar. Suatu pagi, Suhana bangun lebih awal. Untuk siapkan sarapan, ayah berdegup laju. Tengok album ni lagi. Suara tiba-tiba mengejutkan. Sur melalui tingkap dapur, dia nampak Encik Razak bekerja keras di halaman. Sebab cuaca panas, dia buka baju ayah. Tanpa disedari, Pak Cik Hasan sudah berdiri di belakangnya. Dia duduk di sebelah Suraya dan membelek album bersama. Menunjuk satu gambar, Pak Cik Hasan kata, itu masa dia umur 25. Tubuh badannya yang tegap sukar, dipercayai milik orang umur 58 tahun. Suhana, tanpa sedar baru masuk kerja pertama. Suaranya penuh nostalgia. Suraya memandang sisi wajahnya, hatinya berdebar. Walaupun sekarang dia masih lelaki yang sangat berkarisma. Ayah, masa muda memang kacak. Enung belakang badannya jantung berdegup laju. Dia malu dengan fikiran sendiri, tapi tak mampu alihkan pandangan, kata Suraya. Pak Cik Hasan ketawa kecil. Itu cerita lama. Sekarang dah tua dah tak el. Tiba-tiba Encik Razak berpaling ke arah tingkap. Pandangan mereka bertembung. Dua-dua rasa janggal. Muka Suhana merah padam cepat-cepat alihkan pandangan. Beberapa minit kemudian aku. Tak sekarang pun, ayah masih segak. Suraya terlepas cakap isi hatinya. Saat itu pandangan mereka bertaut lagi. Mata Pak Cik Hasan goyah memandang Suraya. Dengan suara Ji Encik Razak masuk ke dapur. Walaupun dah pakai baju peluh, masih membasahi tubuhnya. Dia minta segementar dia memanggil nama Suraya. Saat itu Suraya meluahkan isi hatinya. Bila bersama elas air, Suhana dengan tangan gementar tuangkan air sejuk. Masa itu tangan Encik Razak perlahan-lahan menyentuh tangannya. Terima kasih. Bersama ucapan itu, kehangatan suhu bat ayah itu masa saya paling bahagia. Mendengar pengakuan itu, Pak Cik Hasan mengeluh berat. Annya buat Suhana menggigil. Encik Razak seolah-olah perasan getaran itu perlahan-lahan. Kita macam ni, betul ke boleh? Saya tak tahu, tapi saya tak boleh berhenti. Berdepan dengan KJ, lepaskan tangan. Kita buat macam ni. Betul ke? Tanya Encik Razak perlahan. Suhana tak mampu ujuran Suraya. Pak Cik Hasan menunduh. Dari matanya Suraya tahu dia juga memendam rasa jawab. Akal kata salah, tapi hati tak boleh berhenti. Tiba-tiba Kamal turun tangga. Korang buat apa yang sama? Malam itu Kamal mesej lagi, kata balik lambat. Kebelakangan ini dia makin tu. Suara tajam. Kamal mengejutkan mereka. Mereka segera berpisah. Nasib baik Kamal nampak macam tak perasan apa-apa. Tapi udara dipenuhi ketegangan pelik. Suhana jawab, bersaja dia kerap balik lewat. Tapi Suraya rasa lega sebab dia mula suka masa berdua dengan Pak Cik Hasan. Kamal lewat tuangkan air untuk ayah. Kamal selamba ambil susu dari peti ais minum. Cakap hari ni balik lewat lagi hari ni, kata Pak Cik Hasan. Ya, selalu sangat lewat. Tak tahulah sibuk apa terus keluar. Lepas suami pergi, Suhana dan Encik Razak saling berpandangan tanpa kata. Suasana. Sebenarnya Suraya syak sesuatu. Dia beberapa kali nampak nama perempuan di telefon Kamal. Tapi sebab tiada bukti kukuh, dia diamkan saja. Pak Cik Hasan tanya dengan hati-hati. Kamal, ada buat tak elok kat kamu ke? Soalan tu buat Suraya hampir menangis. Dia tak tahu. Rupanya dipedulikan sebegitu, rasa sangat dihargai. Dia jawab tak ada apa-apa, tapi suaranya menggigil. Pak dengan Kamal di rumah sangat berbeza. Encik Razak kata kena hati-hati, tapi dalam hati Suhana, Encik Hasan memandangnya memujuk. Kamu layak disayangi. Sesiapa pun patut hargai, kan nak melanggar batas makin kuat. Petang itu masa Suhana basuh baju, dia jumpa kemeja Encik Razak. Kemeja yang kena peluh tu masih ada bau khas Encik Razak. Tanpa sedar dia peluk kemeja tu. Buat apa tu? Suara tiba-tiba buat kamu.
Ayat itu buat Suraya tak tahan lagi. Air matanya tumpah. Saya betul. Suhana terkejut cepat-cepat campak ke meja dalam bakul. Entah bila Encik Razak dah berdiri kat situ. Suhana panik jawab tengah basuh baju. Tengok keadaan Suhana yang kelam kabut betul sunyi. Kamal, dia langsung tak cintakan saya, katanya sambil menangis. Melihat Suraya menangis, Pak Cik Hassan memeluk bahunya lembut. Sentuhan hangat itu buat dia menangis makin kuat. Jangan menangis. Kamu muka Encik Razak berubah. Dia tahu perbuatan Suhana bukan sekadar mengemas baju. Encik Razak pi orang yang sangat baik, pujuk Pak Cik Hassan. Saya ni pelik ke? Suraya bersandar anggil, nama Suhana melangkah setapak mendekatinya. Suhana rasa macam nak sesak nafas. Jarak mereka makin dekat. Bila Suhana dengan suara gementar panggil ayah, Encik Razak pandang dia dengan lebih dalam di dada bapa mentuanya. Tak, hati manusia memang begitu akan tertarik pada orang yang mempandangan yang tak mampu lagi sorokkan perasaan cinta. Baru saja Encik Razak nak cakap sesuatu, pintu depan berbunyi, Kamal balik ambil barang. Mereka berdua terkejut dan berpisah. Suhana cuba tenangkan jantung yang berdegup kencang. Mana beg bimbit, jerit Kamal. Suhana jawab dengan suara gementar, beg ada di sofa ruang tamu. Kamal jumpa beg nak keluar, tapi sebelum tu dia pandang curiga pada mereka berdua. Kenapa muka korang pelik semacam? Ada apa-apa jadi ke? Suahaminya. Itu lumrah. Kata-kata itu memberi kelegaan besar pada Suraya. Seolah-olah perasaannya diiktiraf. Malam itu Suraya teringat masa arwah ibu mentuanya masih hidup. Arwah selalu sindir dia sebab tak ada anak atau kerja rumah tak sempurna. Dia teringat Pak Cik Hassan selalu tergana, nafikan sekeras-kerasnya, tapi muka Kamal masih penuh curiga. Ah, lantaklah yur istrinya. Suraya dah buat yang terbaik tu. Dulu dia ingat itu cuma ayah mentua pertahankan menantu, tapi sekarang dia fikir mungkin dari dulu Pak Cik Hassan ada perasaan istimewa padanya. Pandangan hangat dah lambat. Dia terus pergi. Lepas Kamal pergi rumah, jadi sunyi sepi yang berat. Suhana mata yang risau semuanya kini jelas. Suraya membenamkan muka ke bantal. Bolehkah aku miliki perasaan ni? Tapi hatinya sudah terpaut pada Pak Cik Hassan, tak boleh ditarik balik. Semakin dalam perasaan mereka suasana rumah, jadi makin tegang. Mereka sentiasa berhati-hati, tapi sikap berhati-hati. Dan Encik Razak sedar, keadaan makin bahaya. Kalau terus macam ni, lambat laun akan kantoi, itu malah timbulkan ketegangan. Suatu pagi Suraya bangun awal sediakan sarapan. Mel suara Encik Razak penuh risau. Kantoi memang menakutkan. Tapi bagi Suhana, yang lebih menakalui tingkap dapur, dia nampak Pak Cik Hassan bekerja di halaman berpeluh. Sebab panas dia buka baju utkan, adalah berjauhan dengan Encik Razak. Habis, kita nak buat apa? Encik Razak diam. Badannya yang tegap buat orang susah percaya. Dia dah 58 tahun. Suraya tenung belakang badannya, jantung berdegup laju. Dia malu ada fikiran begitu, tapi tak boleh alih pandangan. Tiba-tiba Pak Cik Hassan toleh ke tingkap. Mata mereka bertentang. Dua-dua rasa kekok. Muka Suraya merah padam. Cepat-cepat dia alih pandangan. Beberapa minit kemudian Pak Cik Hassan masuk dapur, dah lama dia pun tak ada jawapan. Ayah tak tahu, tapi tak boleh terus macam ni. Katanya dengan pakai baju, tapi masih nampak sasa. Dia minta air. Tangan Suraya menggigil masa tuang air sejuk. Penuh beban. Malam itu suasana meja makan sangat janggal. Kamal asyik pandang curiga pada mereka. Tiba-tiba tangan Pak Cik Hassan menyentuh lembut tangannya. Terima kasih, disertai kehang. Ayah nampak pelik kebelakangan ni. Ada masalah ke? Tanya Kamal. Encik Razak jawab, gugup tak ada apa. Mungkin faktor usia. Suhana, awak pun sama. Asyik beratan, badannya Suraya menggeletar seluruh badan. Pak Cik Hassan perasan dan perlahan-lahan je. Kamal beralih pada Suhana. Suhana berpeluh sejuk. Walaupun dia nafikan, bunyinya tak meyakinkan. Muka Kamal nampak macam dia dah dapat hidu sesuatu. Malam itu Suhan alihkan tangan. Kita macam ni, betul ke? Tanyanya perlahan. Suraya tak mampu jawab. Akal Hana tak boleh tidur lagi. Pandangan curiga Kamal asyik muncul. Dia takut rahsia terbongkar. Tapi Ar kata salah hati kata tak boleh berhenti. Tiba-tiba Kamal turun tangga. Korang buat apa tu? Suara indu pada Encik Razak makin bertambah. Awal pagi masa bangun ke tandas, dia nampak lampu bilik Encik Razak masih menyala. Nampaknya dia pun tak tidur. Suhana teragak-agak tapi akhirnya tajam Kamal mengejutkan mereka. Cepat-cepat mereka berpisah. Nasib baik dia macam tak perasan apa ketuk pintu bilik perlahan. Saya ni Suhana. Pintu dibuka, Encik Razak muncul dengan muka letapa tapi udara rasa tegang. Suraya jawab selamba, dia tuangkan air untuk ayah.
Kamal selih. Tak boleh tidur? Suhana mengangguk. Encik Razak bagi dia masuk. Mereka duduk berhadamba, ambil susu dari peti ais minum, cakap, "Hari ni balik lambat." Terus keluar. Lepas suami pergi apan. Kita betul-betul kena hati-hati. Kamal nampak macam dah mula syak. Habis tu Suraya dan Pak Cik Hassan saling berpandangan tanpa kata. Suasana sangat beza bila Kamal ada. Pak Cik Hassan kata, kena hati-hati, tapi keinginan Suraya nak melanggar batas makin kuat. "Petang itu kita nak buat apa sekarang?" tanya Suhana sambil menangis. Encik Razak genggam tangannya erat seolah-olah itu kali terakhir. Beberapa hari kemudian, satu penemuan mengejutkan menanti. Masa Kamal pergi mandi, telefonnya masa basuh baju Suraya, jumpa ke meja Pak Cik Hassan. Masih ada bau khas bapa, mentuanya berbunyi. Suhana ambil dan tengok. Isi kandungannya meruntuhkan dunianya. Mesej dari perempuan bernama Elina. "Malam ni boleh jumpa tak I rindu you?" Tangan Suhana menggigil. "Apa?" Tanpa sedar dia peluk ke meja tu. "Buat apa tu?" Suara tiba-tiba yang paling dirisaukan akhirnya terjadi. Lebih mengejutkan mesej seterusnya. "Bila kita boleh bersama Si?" Buat Suraya terkejut, campak ke meja dalam bakul. Pak Cik Hassan dah berdiri di situ. Suraya panik jawab dia tengah basuh baju. Tengok muka Suraya yang gelabah, Pak Cik Hassan tahu bukan nepatlah tinggalkan rumah tu. "You bila sebenarnya nak bagi tahu bini you, ada penat tunggu." Telefon Su sekadar mengemas baju. Dia panggil nama Suraya dan melangkah setapak dekat. Suraya rasa nak sesak nafas. Jarak makin dekat. Bila Suraya panggil ayah, dengan suara gementar Pak Cik Hassan pandang. Dengan mata yang tak mampu sorok perasaan lagi. Baru saja Pak Cik Hassan nak cakap sesuatu. Pintu depan berbunyi. Kamal balik ambil barang. Mereka berpisah serta-merta. Suraya cuba tenangkan jantung. "Mana beg bimbit?" Iga jerit Kamal. Suraya jawab di sofa ruang tamu dengan suara menggigil. Kamal jumpa Hana hampir terlepas dari tangan. Kamal bukan saja curang, tapi dah rancang nak kahwin lain. Bunyi air beg nak keluar, tapi berhenti dan pandang mereka dengan curiga. "Kenapa muka korang pelik semacam? Ada apa-apa jadi ke?" Suraya nafikan sekeras-kerasnya. Kamal masih curiga, tapi sebab nak cepat dia kata, "Lantaklah I dah lambat." Terus pergi. Lepas Kamal pergi di bilik mandi, berhenti. Suhana cepat-cepat letak telefon dan masuk bilik. Hatinya hancur ditelan rumah sunyi sepi. Mereka sedar keadaan makin bahaya. "Kalau terus macam ni lambat laun kantoi," kata Pak Cik Hassan risau. Tapi bagi Suraya lebih menakutkan kalau dia berjauhan dengan Pak Cik Hassan. "Habis kita nak buat apa?" Pak Cik Hassan diam lama. Ai kemarahan dan rasa dikhianati. Bila Kamal keluar mandi Suhana buat-buat tak tahu, tapi dalam hati dia rasa sangat jijik. Kamal kata esok ada company trip ke luar daerah. 3 hari 2 malam. Suhana hampir tergelak sinis. "Company trip? Konon mesti pergi bercuti dengan perempuan nama Elina tu." Tak tahu. Tapi tak boleh terus macam ni." Malam itu di meja makan sangat kekok. Kamal asyakah hati-hati, di jalan jawab Suhana dingin. Kamal pelik dengan reaksi dingin isterinya. Dulu kalau dia nak outstation, Suhana sibuk siapkan barang. "Tak ada apa yang perlu disiapkan," kata Suhana dingin. Kamal malas nak fikir, lagipun dia pun dah tak kisah pasal Suhana. Hari kedua, Kamal outstation Suhana cari Encik Razak di halaman. Tengok muka Suhana yang pucat Encik Razak pandang mereka dengan curiga. Ayah nampak pelik kebelakangan ni ada masalah ke risau. Kenapa muka pucat ni, ada apa-apa berlaku? Berdepan kehangatan bapa mertua Suhana, tak tahan lagi menangis semahu-mahunya. Dia beritahu Kamal curang dan cerita semua isi mesej semalam. Muka Encik Razak berubah tegang. Jantan tak guna macam mana dia boleh buat macam tu? Suaranya penuh kemarahan. "Melihat Encik Razak marah untuknya?" tanya Kamal. Pak Cik Hassan jawab gagap, "Tak ada apa faktor usia kot." Kamal pusing ke Suraya, hati Suhana rasa hangat. Rupanya ada orang membela nasib diri itu sangat mengharukan. "Saya ni bodoh, awak pun sama asyik termenung." Suraya berpeluh sejuk nafi, "Tapi tak ingat dia masih sayangkan saya," kata Suhana sambil menangis. Encik Razak tepuk bahunya memujuk, "Bukan salah kamu, Kamal tu yang teruk." Sentuhan itu buat dia menangis lagi kuat. "Saya tak tahu nak buat apa. Perkahwinan 8 tahun ni macam dah tak ada makna." "Kamu isteri yang baik. Kamal yang tak tahu hargai betapa berharganya kamu." Mendengar kata-kata itu Suhana meyakinkan. Muka Kamal nampak macam dia dah syak sesuatu. Malam itu, Suraya tak boleh tidur rongak memandang Encik Razak. Dalam mata itu, selain simpati, ada satu lagi perasaan rumit. Hap lagi. Mata curiga Kamal asyik terbayang. Dia takut terbongkar, tapi rindu pada Pak Cik Hassan makin kuat.
Awal pagi dia bangun ke tandas, nampak lampu bilik Pakcik Hasan menyala. Dia ketuk pintu perlahan. "Saya ni Suraya." Pintu dibuka, wajah penat Pakcik Hasan muncul. "Tak boleh tidur." Suraya angguk. Dia masuk bilik, duduk berhadapan. "Kita kena hati-hati. Saya nak buat apa lepas ni?" tanya Suhana. "Encik Razak kata dia masih muda, boleh mula semula. Kamal dah mula syak. Habis kita nak buat apa sekarang?" tanya Suraya sambil menangis. "Pak mula semula." Suhana tak faham. Encik Razak kata tak perlu buang masa dengan lelaki. Macam Kamal, Pakcik Hasan genggam tangannya seolah-olah itu kali terakhir. Beberapa hari kemudian, satu penut cari orang yang betul-betul hargai dia. Ayat itu buat jantung. Suhana berdegup, laju emuan mengejutkan berlaku. Masa Kamal mandi, telefonnya berbunyi. Suraya ambil dan baca. Isinya meruntuhkan dunianya. Mesej dari wanita bernama Melissa. Dalam teks asal Yishin diubah Su. Adakah dia maksudkan dirinya? Sebelum Suhana buka mulut, Encik Razak bersuara dulu. "Tok Aik, malam ni boleh jumpa tak I rindu you?" Tangan Suraya menggeletar. "Sebenarnya ayah dah lama tahu Kamal curang." Suhana terkejut besar. Kenapa ayah tak back? Apa yang dia takutkan jadi nyata. Mesej seterusnya lagi teruk. "Bila kita boleh bersama citahu saya?" Encik Razak kata takut Suhana terluka. Lagipun dia tak ada hak nak cakap, "Cepatlah tinggalkan rumah tu. Bila you nak bagi tahu bini you, I dah penat tunggu." Telefon hampir jatuh dari tangan Suraya. Kamal bukan saja curang, tapi dah rancang nak kahwin lain. Bunyi air. Dia mengeluh berat. Tapi sekarang, ayah dah tak boleh tahan. Tak boleh tengok jantan tak guna tu berhenti. Suraya cepat-cepat letak telefon dan masuk bilik. Hatinya hancur dimakan marah, sakitkan kamu lagi. Suhana terpaku. Encik Razak dengan suara gementar meluahkan dan rasa dikhianati. Bila Kamal keluar mandi, Suraya buat-buat tak tahu, tapi rasa jijik. "Ayah cintakan kamu, Suhana." Saat itu masa seakan terhenti. Suhana tak percaya telinganya. "Ayah cakap apa tadi?" Encik Razak kata. Walaupun rasa bersalah, dia tak mampu lagi sorok perasaan. Tak sangka melihat Suhana hatinya boleh goyah begitu sekali. Mendengar pengakuan itu, seluruh badan Suhana gementar. Apa yang dimimpikannya jadi kenyataan. "Saya pun ayah." Belum sempat habis cakap, Encik Razak menyambung. "Ayah tahu kita tak patut. Tapi memandangkan Kamal dah buang kamu. Kamal kata esok ada company trip. Luar kawasan 3 hari 2 malam. Suraya hampir tergelak sinis. Company trip konon mesti pergi bercuti dengan Melissa. "Yeke, hati-hati jalan. Ayah tak boleh sabar lagi." Encik Razak mendekatinya. Suhana rasa nak sesak nafas. Dia tak tahu dah berapa lama dia tunggu saat ini. "Tanpa ayah saya pun tak boleh hidup." Suhana juga meluahkan perasaannya. Mereka saling merenung dengan mendalam, akhirnya mengesahkan hati masing-masing. Di atas runtuhan pengkhianatan, Kamal benih cinta baru senyap-senyap bercambah. "Lepas ni, macam mana?" tanya Encik Razak. Suhana kata dia tak tahu, tapi dia tak mau sorok lagi. Malam itu mereka berbincang panjang di pondok halaman tentang pengkhianatan Kamal, perasaan mereka dan masa depan. Bila Suhana tanya apa nak buat, bila Kamal balik, Encik Razak dengan tegas kata, "Masa tu kena buat keputusanmu," jawab Suraya dingin. Kamal pelik, sebab selalunya Suraya akan sibuk siapkan barang. Tapi kali ni tenang semacam. "Tak ada apa nak siapkan ke?" "Tak ada," jawab Suraya beku. Kamal malas tamat. Dia tak boleh biarkan hubungan kekeluargaan palsu ini diteruskan. Suhana tanya bed layan terus bersiap. Hari kedua Kamal outstation. Suraya cari Pakcik Hasan di kebun Mawarul ke macam ni. Cik Razak kata sekarang dia dah tak boleh hidup tanpa Suhana. Tak sangka di usia beg, muka Suraya pucat. "Kenapa ni?" tanya Pakcik Hasan risau. Suraya tak tahan lagi terus menangis dan cerita pasal Kamal curang dan mesej yang dia baca. Muka Pakcik Hasan ini, dia masih boleh rasa cinta sebegini. Mendengar keikhlasan itu, Suhana nekat. Memandangkan Kamal berubah tegang. Jantan tak guna sampai hati dia buat macam tu. Suaranya penuh kemarahan. Melihat bapa mentua marah untuk dirinya hati. Suraya rasa hangat. Saya ni bodoh ingat dia masih say dah khianatinya. Dia berhak cari kebahagiaan sendiri. Malam itu mereka sahkan sepenuhnya angkan saya, rintih Suraya. Pakcik Hasan tepuk bahunya. "Bukan salah kamu. Kamal tu yang teruk." "Saya tak tahu nak buat apa dah. Perkahwinan 8 tahun ni, macam tak ada makna isi hati masing-masing. Perasaan yang lama dipendam meletus seperti empangan pecah. Mereka sudah menyeberangi." "Kamu isteri yang baik. Kamal tak reti hargai intan belian." Suraya mendongak memsungai yang tiada jalan pulang. Sejak berterus terang, Suhana rasa macam hidup di dunia baru. Perasaan bahagia yang tak pernah dirasai membuatkan dia gementar, tapi rasa takut pun ada. Bila Kamal balik andang ayah, mata itu ada satu lagi emosi lain.
Habis saya nak buat apa lepas ni? Kamu muda lagi. Boleh mula semula, kata Pak Cik Hassan. Mula semula. Tapi semua mungkin terbongkar. Pagi hari Kamal, balik Suhana berdiri depan cermin. Dia perasan wajah buang masa dengan lelaki macam Kamal. Cari orang yang betul-betul hargai kamu. Jantung Suraya berdegup laju. Adakah ayah maksudkan dirinya? Sebelum Suraya sempat tanya Pak Cik Hassan sambung. Sebenarnya, ayah dah lama tahu Kamal curang. Suraya terkejut. Kenapa ayah tak bagi tahu saya? Ayah takut kamu terluka. Lagipun ayah tak ada hak. Dia mengeluh berat. Tapi sekarang, ayah tak boleh diam diri tengok dia sakitkan kamu. Suraya terdiam. Pak Cik Hassan dengan suara gemetar meluahkan. Ayah cintakan kamu. Surnya kembali berseri. Rasa dicintai rupanya boleh ubah seseorang. Encik Razak di dapur minum kopi berkata ayah. Masa seolah terhenti. Suraya tak percaya telinganya. Ayah cakap apa tadi? Ayah minta maaf. Tapi ayah tak boleh sorok lagi. Tak sangka tengok kamu hati, ayah boleh goyah macam ni. Mendengar pengakuan itu, seluruh badan Suraya menggeletar. Apa yang dimimpikan jadi nyata. Saya pun sama ayah. Ayah tahu kita tak patut, tapi memandangkan Kamal dah buang kamu, ayah tak boleh tahan lagi. Pak Cik Hassan menghampir, Kamal balik hari ni. Mukanya serius. Suhana mengaku tak tahu nak buat apa hatinya resinya. Suraya rasa nak sesak nafas. Tanpa ayah saya pun tak boleh hidup luar. Encik Razak pegang tangannya. Semua akan okey. Kita tak buat salah. Suraya. Mereka bertentang mata akhirnya mengesahkan hati masing-masing. Di atas runtuhan pukul 3 petang, Kamal balik. Tapi gayanya pelik. Ada senyuman sinis di wajah khianatan. Kamal benih cinta baru senyap-senyap bercambah. Malam itu mereka berbincang panjangnya, macam orang dah buat keputusan besar. Dia campak beg tegur sapa tapi nadanya dingin. Suhana tanya di pondok laman tentang pengkhianatan Kamal, perasaan mereka dan masa depan. Bila Suraya tanya apa jadi, bila Kamal balik, Pak Cik Hassan dengan tegas kata, masa tu kita buat perhitungan. Ayah takkan kursus penat tak? Kamal nak cakap sesuatu pandang Encik Razak, pas tu diam. Dia biar hubungan keluarga kepura-puraan ni diteruskan. Betul ke ni? Tanya Suraya. Ayah minta ayahnya keluar kejap sebab nak cakap berdua dengan Suhana. Encik Razak curiga, tapi keluar juga dah tak boleh hidup tanpa kamu. Tak sangka umur macam ni, ayah masih boleh rasa perasaan begini. Jantung Suhana berdegup laju. Dah kantoi ke Kamal suruh Suhana duduk? Nadanya serius. Kita sampai sini sajalah, kata Kamal. Maksud awak? Tanya Suhana. Dengar keikhlasan itu Suraya nekat. Kalau Kamal dah khianati dia juga berhak cari bahagia sendiri. Malam itu mereka sahkan hati masing-masing sepenuhnya. Sejak berterus terang Suraya rasa. Dia mengaku terus terang dia ada orang lain. Nadanya macam bincang pasal cuaca. Dia kata perempuan tu junior kat ofis budak baik dan dia betul-betul cintakan perempuan tu. Suhana rasa kelakar sampai hidup dalam dunia baru. Rasa bahagia tapi takut juga. Bila Kamal balik nanti, semua mungkin terbongkar. Pagi hari nak ketawa. Jadi nak cerai, tanya Suhana. Kamal dengan selamba, kata lagi pun perasaan mereka dah Kamal balik. Suraya tengok cermin. Mukanya berseri sebab rasa dicintai. Pak Cik Hassan di dapur minum kopi berkata, Kamal balik hari ni. Mukanya serius. Suraya mengaku dia takut. Pak Cik tawar. Kemarahan Suhana memuncak. Perkahwinan 8 tahun nak ditamatkan semudah itu. Pak Hassan genggam tangannya. Semuanya akan okey. Kita tak buat salah. Pukul 3 petang Kamal balik. Tapi gayanya pelik. Dia senyum sinis macam dah buat keputusan besar. Dia campak beg ahal dia yang curang dulu. Tapi cakap macam salah perasaan Suhana yang tawar. Awak dah tegur ala kadar? Suraya tanya. Penat tak outstation? Kamal diam pandang Pak Cik Hassan. Lepas lama tahu kan? Jerit Suhana. Tahu pun kenapa. Bukan dah berakhir ke awak yang tamatkan sendiri? Titu minta ayahnya keluar sekejap sebab nak cakap berdua dengan Suraya. Pak Cik Hassan curiga, tapi keluar juga tiba-tiba. Encik Razak yang dengar pertengkaran itu masuk ke ruang tamu. Dia tanya cemas, apa berlaku? Jantung Suraya berdegup laju. Dah kantoi ke Kamal? Suruh Suraya duduk Kamal. Dengan angkuh bagi tahu mereka dah setuju nak cerai. Encik Razak terkejut. Kamal? Nadanya serius. Kita sampai sini sajalah. Maksud awak? Kamal mengaku. Dia ada kata ayah pun tahu rumah tangga mereka tak bahagia, tak ada anak, tak ada cinta. Muka Encik Razak berubah gelap orang lain. Nadanya santai macam cakap pasal cuaca. Dia kata perempuan tu staf bawahan dia junior. Tak ada cinta? Kamu cakap apa ni? Marahnya. Ini hal kami ayah tak payah budak baik dan dia betul-betul cintakan perempuan tu. Suraya rasa nak gelak.
sebab terlalu campur. Sikap sombong Kamal buat Encik Razak tak tahan lagi. Suhana, dah banyak berkorban untuk rumah ni sampai hati kamu cakap macam tu? Jerkah Encik Razak. I tak pernah minta dia berkorkonyol. So nak cerai? Lagipun perasaan kita pun dah tawar. Kata Kamal selamba .ban pun. Jawab Kamal tak malu. Suhana tak tahan lagi menjerit. Awak memang jantan tak guna. Kemarahan Suraya memuncak. 8 tahun. Kahwin senang-senang nak tamatkan. Dia yang curang. Macam mana boleh tak ada perasaan malu langsung? Kamal balas dia cuma jujur. Teruskan perkahwinan tanpa cinta. Dia tuduh perasaan Suraya tawar. Awak memang dah lama tahu kan? Jerit Suraya. Tahu pun kenapa? Bukan dah tamat ke awak yang tamatkan? Masa tu Pak Cik Hassan dengar lagi teruk. Melihat Encik Razak genggam penumbuk Kamal senyum sinis. Jangan pergaduhan dan masuk. Apa hal ni? Kamal dengan sinis bagi tahu. Kami putlah marah. Tapi I pelik sikit tak sangka ayah akan backup Suhana sampai macam ni. Ayah teruskan nak bercerai. Pak Cik Hassan terkejut. Apa kamu cakap ni? I itu buat Suhana dan Encik Razak serentak jadi tegang. Dia perasan ke entah-entah pun tahu rumah tangga kami macam mana. Anak tak ada cinta pun tak ada. Muka Pak Cik Hassan gelap. Ayah pun suka Suhana kot. Bila Kamal cakap ayat tu ruang tamu jadi sunyi sepi. J, tak ada cinta. Kamu cakap apa ni? Ini hal kami ayah tak payah campur. Sikap biadab Kamal buat Pak Cik Hassan hilang sabar. Suraya dah berkorban banyak untuk antung Suhana rasa nak meletup. Kamu jangan cakap bukan-bukan marah Encik Razak. Tapi rumah ni sampai hati kamu cakap macam tu. I tak pernah minta dia berkorban pun. Jawab Kamal tak tahu malu. Suraya menjerit. Awak memang jantan tak guna. Macam mana boleh tak tahu pandangan Kamal makin curiga? Pelik betul. I kata nak cerai reaksi ayah lagi. Over dari orang malu macam ni. Kamal balas. I cuma jujur. Teruskan perkahwinan tanpa cinta lagi lain. Mestilah ayah marah. Kamu layan Suhana macam tu. Ayah mana boleh tak marah? Balas Encik Razak. Tapi korang berdua nampak rapat semacam je. Akhir-akhir ni, kata teruk. Tengok, ayahnya genggam penumbuk Kamal senyum sinis. Janganlah marah. Tapi I Kamal, Suhana kaku seluruh badan. Betul-betul dah kantoi ke Encik Razak? Cuba terkejut juga tak sangka ayah akan bela Suraya sampai macam ni. Ayat tu buat Suraya dan bertenang tanya apa maksud dia. Tak ada apa, cuma rasa korang ada satu kemesraan. Pak Cik Hassan tersentak. Dia perasan ke? Entah-entah ayah pun syai yang pelik. Suhana berpeluh sejuk nafikan sekeras-kerasnya. Cuma anggap menok kat Suraya kut, kata Kamal. Ruang tamu jadi sunyi sepi. Jantung Suraya rasa nak mantu je, jeritnya. Kamal kata, kalau macam tu baguslah dan tamatkan topik tu. Apa letap? Kamu jangan merepek, jerkah Pak Cik Hassan. Tapi mata Kamal makin curiga. Pun cerai tu pasti. Esok I pergi jumpa peguam. Kamal masuk bilik. Tinggal Suhana dan Encik Razak di ruang tamu saling berpandangan dengan resah. Dah terbongkar ke pelik? I kata nak cerai ayah yang melebih-lebih. I curang tu salah I. Tapi korang berdua ni nampak rapat semacam je. Suraya berpeluh sejuk nafi sekerasnya tanya Suhana. Encik Razak pujuk kata Kamal cuma syak wasangka tak ada bukti. Tapi hati mereka tak tenang. Syak wasangka Kamal makin membesar. Kita nak buat apa sekarang? Tanya Suhana. Encik, ayah cuma anggap saya menantu. Yelah tu. Apa-apa pun cerai tu, Razak kata kena lebih hati-hati. Malam tu Suhana tak boleh tidur. Cerai memang dijangka tapi pasti. Esok I jumpa peguam. Kamal terus masuk bilik. Tinggal Suraya dan Pak Cik Hassan yang gelisah. Dia dah tahu ke? Tanya Suraya. Dia cuma syak. Tak ada bukti. Syak wasangka Kamal tu masalah besar. Dia takut hubungan dengan Encik Razak terdedah. Tapi pada masa sama rasa pujuk Pak Cik Hassan. Tapi hati mereka tak tenang. Apa kita nak buat? Kena lebih hati-hati, lega dapat akhiri perkahwinan dengan Kamal. Beberapa hari lepas Kamal umum nak cerai suasana rumah, makin tegang kata Pak Cik Hassan. Malam itu Suraya tak boleh tidur. Cerai tu memang dijangka tapi Kamal dah jumpa peguam. Masalah paling besar ialah Kamal makin syak pasal hubungan Suhana dan ayahnya. Dia syak wasangka Kamal tu masalah besar. Beberapa hari lepas, Kamal umum nak cerai suasana. Makin tegang. Kamal pantau setiap gerak-geri mereka. Kalau Suhana tuang teh untuk Encik Razak pun, dia pandang Sam dah jumpa peguam. Masalahnya, syak wasangka Kamal makin menjadi-jadi. Dia pantau geracam, suatu malam di meja makan Kamal, buat kejutan. Dia kata, dia akan bagi tahu semua saudara agri mereka. Kalau Suraya tuang teh atau Pak Cik Hassan pujuk Suraya, semua marah pasal penceraian mereka. Dan secara terbuka, mempersoalkan hubungan Suhana dan bapanya. Dengan nada sinis,
Kamal nampak salah di mata dia. Satu malam, di meja makan Kamal buat hal lagi. Dia kata dia akan bagi tahu semua berkata, walaupun I curang tak bermakna, dalam rumah ni boleh berlaku benda pelik. Terut saudara mara pasal cerai dan secara terbuka persoalkan hubungan Suraya dan ayahnya. Walaupun I curang amanya ayah backup, menantu berlebih-lebihan, sangat tak kena. Hati Suhana kecut. Eng tak bermakna rumah ni boleh jadi tempat maksiat. Terutamanya, ayah bela menantu. Berik Razak marah muka merah padam, kata Kamal merepek. Tapi Kamal tak berganjak, malah tanya lebih detail. Ia sangat pelik. Hati Suraya luruh. Pak Cik Hassan marah muka merah. Padam, masa I outstation, korang buat apa? Kenapa suasana pelik sangat? Suhana terdiam. Jangan cakap bukan-bukan. Kamal tak mengalah tanya apa mereka buat masa dia outstation. Tak terkata. Encik Razak balas Kamal yang ada masalah sebab fikir macam tu. Dia lindungi menantu sebab Kamal Suraya terdiam. Pak Cik Hassan balas, otak kamu yang kotor. Ayah bela sebab kamu tak layan isteri dengan baik. Tapi Kamal tak percaya, malah tanya direct. Korang berdua ni betul ke tak layan? Suraya dengan baik. Kamal tanya direct dengan pandangan tajam. Korang berdua memang ada apa-apa kan? Suraya meletup. Orang curang macam awak ada hak nak cakap ke? Ada apa-apa? Suhana meletup. Awak yang curang ada hati nak cakap macam awak dengan Melissa tu dah berbulan berzina? Ada muka nak tuduh orang? Kamal terdiam ni. Awak bercinta dengan betina. Nama Elina tu dah berbulan-bulan? Ada muka nak tuduh orang lain. Sekejap lepas tu muka tebal balik. Hal aku lain, hal rumah ni lain. Ayah dengan menantu Kamal terdiam kejap, tapi cepat-cepat pasang muka tebal. Hal I dengan hal rumah ni, dua benda beza. Apa pun bapa dengan menantu tak patut ada benda macam tu. Encik Razak tak tahan, tak patut ada skandal. Pak Cik Hassan bangun. Keluar dari rumah ni, dia halau Kamal. Dengar bangun dari kerusi. Kamu berambus dari rumah ni. Dia halau Kamal. Dia tak sangayah, tak boleh terima penghinaan macam ni. Dalam rumah sendiri. Betul lah tekaan aku. Gup dihina di rumah sendiri. Memang betul lah tekaan si ini, kata Kamal sambil senyum sinis. Kamal gelak sinis. Suraya menggigil. Habislah. Tapi pada masa sama rasa lega. Pak tengok bapa dia marah macam tu. Dia makin yakin. Suhana menggigil fikir. Habislah kali ni Cik Hassan dengan suara tenang tapi tegas berkata, memandangkan kamu dah buang Suraya mulai sekarang. Tapi pada masa sama rasa lega, tak payah sorok lagi. Encik Razak dengan suara tenang tapi tegas berkata, biar ayah yang jaga dia. Ayat itu mengandungi tekad untuk tidak berselindung lagi. Kamal tergamandangkan kamu dah buang Suhana. Mulai sekarang biar ayah yang jaga dia. Ayat itu penuh dengan nekat. Kamal ternganga. Bapa dan isteri dia betul-betul ada hubungan sulit, mukanya jadiam. Ayah dan istrinya betul-betul ada hubungan. Mukanya pucat. Dia menjerit. Pucat sebab marah dan terkejut. Dia menjerit. I curang memang salah. Tapi korang balas dendaku curang memang salah aku. Tapi korang balas dendam macam ni melampau lah. Terutamanya, ayah sangam cara macam ni melampau sangat. Terutamanya ayah sanggup buat benda terkutuk ni. Gup buat benda ni. Bukan balas dendam ini ikhlas. Jawab Pak Cik Hassan tenang. Tak percaya. Ini bukan balas dendam ini ikhlas. Jawab Encik Razak tenang. Suraya wanita yang layak dicintai dan ayah akan bagi cinta tu. Kamal hilang akal mana? Wanita yang layak dicintai dan ayah akan beri dia kasih sayang tu. Mendengar pengakuan itu, Kamal hilang akal. Aki hamun ayahnya. Sanggup rampas isteri anak sendiri. Pak Cik Hassan tak bergan. Dia maki hamun bapaknya. Kata tak faham macam mana bapa boleh rampas isteri anak sendiri. Tapi Encik Jak, kamu yang buang dia dulu. Jadi sekarang dia milik ayah. Suraya memandang semuanya dengan Razak tak berganjak, malah lagi tegas. Kamu yang buang Suhana dulu. Jadi sekarang dia hak jantung berdegup. Pak Cik Hassan sanggup berdepan demi dia. Akhirnya Kamal isytihar nak keluar ayah. Suhana tengok semua ni, jantung berdegup laju. Encik Razak sanggup berrumah. Aku tak boleh duduk rumah ni walau sehari lagi. Tapi dia tambah, pasal harta, sepencarian aku depan segalanya demi dia. Inilah tempat bergantung yang dia tak pernah rasa selama ni. Akhirnya Kamal umum nak keluar dari rumah tu. Dia kata sehari pun tak boleh duduk situ lagi. Tapi pasal harta sepencarian takkan kejam. Aku bagi bahagian kau. Aku tak heran harta. Yang penting kebahagiaan Suraya. Balas Pak Cik Hassan. Suraya menangis terharu. Selepas Kamal kemas barang dan keluar aniaya you. Masih ada hati perut. Saya tak kisah pasal harta yang penting. Kebahagiaan Suhana. Kata rumah jadi tenang. Suraya dan Pak Cik Hassan duduk berhadapan. Menyesal tak kita Encik Razak?
Suhana menangis terharu. Lepas Kamal kemas barang dan keluar rumah serta dah tak boleh patah balik, tanya Pak Cik Hasan. Suraya geleng kepala. Saya tak menyesal. Rasa merta jadi tenang. Suhana dan Encik Razak duduk di ruang tamu. Semua dah terbongkar. Macam baru nak mula hidup sebenar. Malam itu, mereka berborak di halaman tentang masa depan. Mereka percaya Yesal tak? Tanya Encik Razak. Suhana geleng kepala. Dia tak menyesal langsung, malah rasa hidup asalkan bersama semua boleh diharungi. Seminggu lepas Kamal keluar masalah, baru timbul pandangan orang sebaru nak bermula. Malam itu mereka berborak panjang di halaman tentang masa depan. Walaupun jalan depan penuh cabaran keliling, Kamal dah sebar fitnah pada semua saudara dan kawan yang bapa dia ada hubungan sulit dengan menantu. Gosip tersebar satu taman perumahan. Bila Suraya pergi pasar, orang berbisik, ayah mentua dengan menantu. Dunia dah akhir zaman. Beberapa hari kemudian, abang Pak Cik Hasan, Pak Long Zamri, datang menyerang. Dia minta penjelasan. Pak Cik Hasan mengaku dia cintakan Suraya. Pak Long Zamri mengamuk, kau dah gila ke tua-tua, buat perangai tak senonoh. Malukan keluarga, dia suruh Pak Cik Hasan pilih, hantar Suraya balik atau dia sendiri keluar. Pak Cik Hasan tegas, aku takkan biarkan Suraya pergi. Ini pilihan aku. Pak Long Zamri keluar dengan marah. Mulai hari ini, mereka yakin boleh hadapi selagi bersama. Suhana rasa bebas buat kali pertama. Tak perlu pertahan, perkahwinan palsu, tak perlu sorok perasaan. Kisah cinta dengan Encik Razak akhirnya boleh bermula. Seminggu lepas Kamal keluar, masalah baru muncul pandangan orang sekeliling. Kamal sebar fitnah kat semua saudara mara dan kawan-kawan kata bapa dia dan isteri ada hubungan sumbang. Khabar angin cepat tersebar satu taman perumahan. Bila Suhana pergi pasar, dia dengar orang berbisik-bisik. Bapa mertua dengan menantu. Ish, dunia dah akhir zaman. Kata-kata tu buat Suhana tertekan. Encik Razak nampak perubahan Suhana. Walaupun dah jangka, tapi bila kena batang hidung sendiri, berat juga rasanya kita putus sedara. Pak Cik Hasan sedih, tapi dia pujuk Suraya yang rasa bersalah. Tak apa, bagi ayah kamu lagi penting dari keluarga yang tak faham. Lepas tu mak saudara Kamal, adik arwah isteri Pak Cik Hasan, Mak Ngah Rohana pula datang. Masuk-masuk terus marah. Abang buat apa ni? Kalau kakak masih hidup mati hidup balik dia maki hamun cakap mereka rosakkan keturunan. Pak Cik Hasan cuba jelaskan Kamal yang dera emosi Suraya. Dan curang, tapi Mak Ngah tak nak dengar. Jangan hubungi aku lagi, katanya sebelum pergi. Suraya rasa berdosa besar buat Pak Cik Hasan dipulaukan. Tapi Pak Cik Hasan kata, biar satu dunia bu. Beberapa hari kemudian tetamu tak diundang datang. Abang Encik Razak, Encik Rahim. Dia minta penjelasan. Kau dah gila ke tua-tua buat perangai hodoh ni? Marahnya. Dengan menantu sendiri mana letak muka. Tapi Encik Razak tak goyah. Dia kata cinta tak kenal usia atau status. Dia malah rasa kasihan pada abangnya yang tak faham. Encik Rahim kata, ni memalukan keluarga paksa Encik Razak putus hubungan. Sama ada hantar Suhana pergi atau dia sendiri keluar. Mendengar tu hati Suhana hancur. Sebab dia Encik Razak bergaduh dengan keluarga. Tapi Encik Razak tegas bagi tahu abangnya, aku takkan biarkan Suhana pergi. Ini pilihan aku, kau jangan masuk campur. Encik Rahim pergi dengan marah, kata putus saudara. Encang ayah, asal kamu ada cukup. Seminggu kemudian, jiran mereka Nenek Salmah 80-an datang jumpa Suraya. Sangka nak marah, rupanya dia cakap, nak jangan sedih sangat. Pedulikan apa orang kata, yang penting hati sendiri. Nenek Salmah cerita kisah hidupnya. 60 tahun dulu, suami dia curang. Masa tu, bapa mentua dia yang banyak tolong dan mereka jatuh cinta. Tapi zaman dulu, konservatif mereka tak berani bersama. Akhirnya, Nenek Salmah hidup menjanda, bapa mentuanya pindah tempat lain. Bapa mentuanya menyesal sampai mati. Nenek masa tu tak ada keberanian menyesal seumur hidup. Tapi kamu lain. Kamu kena berani pertahankan cinta. Bahagia sendiri lagi penting dari mulut orang, pesan Nenek Salmah. Suraya dan Pak Cik Hasan terkejut dan terharu. Rupik Razak pandang sepi pemergian abangnya. Suhana minta maaf sambil menangis sebab jadi punca. Tapi Encik Razak sapu air matanya, kata tak apa. Baginya Suhana lebih penting dari keluarga. Lagi teruk ibu saudara Kamal, adik ipar Encik Razak, Puan Salmah, datang serang. Masuk-masuk je terus maki. Abang buat apa ni? Kalau kakak arwah isteri Razak hidup lagi, mesti mati berdiri dia. Dia tak boleh terima hubungan sumbang tu, anggap menjijikkan keturunan. Encik Razak tak berganjak tanya balik. Puan Salmah tahu tak macam mana. Kamal layanannya cinta mereka. Bukan pelik sangat ada orang pernah lalui.
Nenek Salmah pesan hargai masa bersama. Malam itu mereka nekat untuk teruskan hubungan tanpa hiraukan orang lain. Sikap Suraya berubah. Dia pergi pasar raya dengan berani. Bila makcik-makcik bawang berbisik, dia senyum dan tegur mereka dengan sopan. Makcik-makcik tu jadi malu sendiri dan akhirnya balas sapaan Suraya. Balik rumah Suraya cerita pada Pakcik Hasan. Bila kita berani reaksi, orang pun berubah. Pakcik Hasan bangga dengan Suraya. Beberapa hari kemudian Kamal datang balik. Rupa dia kusut masai, nampak penat. Dia melutut depan Suraya dan ayahnya. Dia menangis minta maaf dan nak balik semula. Katanya hubungan dengan Melissa dah putus. Dia sedar dia cuma nak Suraya. Suraya rasa simpati, tapi cinta Suhana curang hina isteri. Abang ikhlas, cintakan Suhana, katanya. Puan Salma tak nak dengar terus belah sambil kata jangan cari dia lagi. Cik Razak hilang seorang lagi saudara. Rasa bersalah Suhana makin tebal. Seminggu kemudian satu perkara tak disangka berlaku. Seorang jiran tua Nek Mah datang jumpa Suhana. Nek Mah 80-an cakap benda yang mengejutkan. Nak jangan sedih sangat. Orang cakap apa tak penting, yang penting hati sendiri. Nek Mah cerita kisah dia. 60 tahun dulu suami dia curang. Masa tu bapa mertua dia yang banyak tolong dan pujuk. Akhirnya mereka jatuh cinta. Tapi zaman dulu, masyarakat lagi kolot, mereka tak mampu teruskan. Nek Mah pilih hidup sendiri, bapa mertuanya pindah tempat lain. Dia kata dia menyesal seumur hidup. Dah tiada. Pakcik Hasan tegas. Dah terlambat, sekarang Suraya orang yang ayah lindungi. Kamal merayu minta peluang kedua. Suraya cakap terus terang. Hati saya dah tak ada pada awak. Perkahwinan kita dah tamat. Kamal akhirnya sedar hubungan ayah. Dan isterinya tu serius ada cinta sebenar. Dia tanya soalan terakhir. Awak betul-betul cintakan ayah ke 8 tahun? Kita awak boleh lupa? Ya, saya sekarang tak boleh hidup tanpa ayah. Jawab Suraya tanpa ragu. Kamal terduduk. Dia tak marah tapi pasrah. Dia janji akan percepatkan proses cerai dan bagi harta yang patut. Kamal pergi dengan wajah hampa. Suraya dan Pakcik Mah dulu tak berani menyesal sampai mati. Tapi kamu lain. Kamu kena berani pertahankan cinta. Kebahagiaan sendiri lebih penting dari mulut orang. Dengar nasihat tu hati Suhana lapang. Rupanya cinta mereka bukan pelik sangat, ada orang pernah lalui. Encik Razak pun terkejut dengar cerita Nek Mah. Penyesalan Nek Mah buat dia makin yakin dengan pilihannya. Nek Mah pesan hargai masa bersama orang tersayang, jangan ada penyesalan. Malam tu Suhana dan Encik Razak berborak panjang. Kisah Nek Mah kuatkan semangat mereka. Walaupun susah, mereka nekat teruskan. Suhana dah tak takut pandangan orang sebab dia tahu cinta mereka benar. Lepas dengar cerita Nek Mah, Suhana berubah. Dia tak takut lagi orang mengata. Dia nak pertahankan cinta ni secara terbuka. Encik Razak pun sama makin hargai. Kebahagiaan depan Cik Hasan lega. Satu lagi beban selesai. Malam itu di halaman Pakcik Hasan melamar Suraya. Walaupun beza umur jauh dan di mata undang-undang agama, dalam konteks cerita ini, mungkin sukar untuk berkahwin secara rasmi nota. Jika konteks bukan Islam, mereka boleh kahwin sivil. Jika konteks Melayu Islam ini mustahil, maka mereka berjanji setia di hati. Walaupun dari segi undang-undang mungkin tak boleh, tapi di hati ayah kamu dah jadi isteri ayah. Suraya menangis bahagia dan terima. Beberapa hari kemudian, Suraya selesai urusan cerai dengan Kamal. 8 tahun perkahwinan berakhir. Dia tak sedih, malah teruja untuk hidup baru. Pakcik Hasan gembira, sebab kini mereka boleh bercinta tanpa rasa bersalah. Mulai hari ini, ayah akan jadikan kamu wanita paling bahagia, mata. Dia pedulikan apa orang cakap. Beberapa hari kemudian, Suhana beranikan diri pergi pasar raya. Dulu dia elak orang, sekarang dia hadap je. Jiran-jiran makcik bawang berbisik, tapi Suhana tak lari, malah senyum dan tegur mereka dengan ramah. Sikap Suhana buat makcik-makcik tu terkedu. Nak mengata pun jadi serba salah bila tuan badan selamba je. Ada yang balas sapaan Suhana. Balik rumah Suhana cerita kat Encik Razak. Bila kita berani reaksi, orang pun berubah. Encik Razak bangga dengan dia. Tiba-tiba pelawat tak diundang datang lagi. Kamal. Sebulan tak jumpa, rupa dia serabai dan letih. Kamal melutut depan Suhana dan Encik Razak. Dia menangis, kata dia salah rayu nak balik. Hub janji Pakcik Hasan. 2 bulan berlalu. Mereka hidup bahagia. Tapi takdir uji lagi. Satu pagi Pakcik Hasan rebah di halaman. Serangan jantung. Di hospital doktor kata, kena bedah segera tapi risiko tinggi sebab umur. Suraya rasa dunia gelap. Pakcik Hasan di katil hospital pesan, kalau ayah tak ada, jangan sedih sangat. Masa dengan kamu ni masa paling bahagia ayah.
Suraya menangis. Jangan cakap macam tu, ayah mesti selamat. Tiba-tiba Kamal muncul. Dengar bapa sakit dia datang. Dia menangis tengok bapanya. Masa tu, dia cuma seorang anak yang risaukan bapa. Untuk pembedahan, perlukan tanda tangan waris anak Kamal, tanda tangan tanpa ragu. Dia pesan pada Suraya. Nanti dia sedar, awak jaga dia elok-elok. Kamal dah terima hakikat. Dia nampak bapanya betul-betungan. Dengan Elina dah putus. Sekarang dia cuma nak Suhana. Suhana rasa bercampur baur, tapi cinta dah lama mati. Tinggal rasa kesian je. Encik Razak tegas kata, dah terlambat, semua dah tamat. Dia kata sekarang Suhana orang yang dia perlu lindungi. Kamal makin kecewa merayu pada bapanya. Tapi Encik Razak dah nekat. Suhana pun cakap terus terang hatinya dah tak ada pada Kamal. Perkahwinan mereka dah tamat, tak boleh diselamatkan. Kamal baru sedar betapa seriusnya hal ni. Dia faham bapa dan isterinya betul-betul bercinta. Dia tunduk kecewa. Ayah betul-betul cintakan Suhana, tanyanya. 8 tahun hubungan kami, ayah boleh lupakan cintakan Suraya. Pembedahan 6 jam berjaya. Bila Pak Cik Hassan sedar, dia cari Suraya dulu. Kamal tengok dia faham apa itu cinta sebenar. Sepanjang tempoh pemulihan Suraya, jaga Pak Cik Hassan bagai menatang minyak yang penuh. Kamal pun selalu melawat dan kagum tengok keikhlasan Suraya. Kamal mengaku pada Suraya, dulu, I cuma nak memiliki you, tapi you jaga ayah dengan cinta sebenar. Baru sekarang I faham apa itu cinta. Sebulan kemudian Pak Cik Hassan keluar hospital. Dia pulih cepat sebab Suraya jaga rapi. Pengalaman ni ajar mereka hargai setiap detik. Pak Cik Hassan berjanji akan jaga kesihatan demi Suraya. Keajaiban berlaku. Jiran-jiran datang melawat. Mereka yang dulu mengata sekarang nampak keikhlasan Suraya. Menjaga Pak Cik Hassan. Suhana jawab tanpa ragu. Ya, saya sekarang tak boleh hidup tanpa ayah. Mendengar jawapan tu, Kamal terduduk. Peliknya, dia tak marah sangat, lebih kepada pasrah. Dia tahu dia yang khianati perkahwinan dulu, jadi kena terima padahnya. Kamal minta percepatkan proses cerai, tak nak tangguh lagi. Dia janji pembahagian harta akan memihak pada Suhana. Tengok keadaan Kamal yang menyedihkan Suhana, rasa sedih sikit mengenangkan pernah sayang, tapi lebih rasa lega sebab semuanya berakhir. Lepas Kamal pergi Suhana dan Encik Razak tarik nafas lega. Mereka dah bebas dari belenggu masa lalu. Malam tu, mereka berborak di halaman tentang rancangan masa depan. Encik Razak melamar Suhana. Walaupun beza umur jauh dan dari segi undang-undang mungkin tak boleh kahwin sebab status bekas bapa mertua, tapi di hati dia anggap Suhana isteri. Suhana menangis bahagia. Dia pun anggap Encik Razak suami sebenar. Yang sakit hati mereka berubah. Nenek Salmah datang bagi sokongan. Malah Mak Ngah Rohana pun datang, minta maaf dia nampak Suraya. Jaga abangnya dengan baik, dia sedar dia salah. Pak Long Zamri pun hubungi balik. Cinta tulus Suraya berjaya lembutkan hati semua orang. 6 bulan selepas pembedahan musim hujan menggantikan musim luruh kembali. Hubungan mereka makin kukuh. Kesihatan Pak Cik Hassan sangat baik. Pandangan masyarakat pun dah positif. Kamal pun dah mula hidup baru dan selalu telefon tanya khabar, malah dia pindah milik rumah tu sepenuhnya pada mereka sebagai tanda tebus kesalahan. Suraya mula kejar impian lama yang ditinggalkan disokong oleh Pak Cik Hassan. Mereka pergi melancong ke tempat-tempat menarik di Malaysia. Yang dulu nak pergi masa muda, Langkawi, Cameron Highlands. Beza umur bukan masalah, malah kematangan paksi umur dan status sosial tak penting lagi. Mereka berjanji setia sehidup semati. Beberapa hari kemudian, Suhana selesai urusan cerai dengan Kamal. 8 tahun perkahwinan rasmi berakhir. Dia tak sedih, malah teruja dengan hidup baru. Encik Razak gembira dengar berita tu. Sekarang mereka boleh bercinta tanpa rasa bersalah. Bermulalah kisah cinta sebenar mereka. Suhana tengok cermin senyum. Dia jumpa cinta sejati dan pelindung. Mereka sedia hadapi dunia dengan kekuatan kemaafan dan cinta. 2 bulan berlalu, hidup baru bermula indah. Tapi takdir uji mereka lagi. Suatu pagi Encik Razak tiba-tiba rebah di halaman. Suhana panik panggil ambulans. Di hospital doktor kata jantung Encik Razak ada masalah serius. Kena bedah, tapi risiko tinggi sebab faktor usia. Suhana rasa dunia gelap. Baru nak bahagia, kenapa jadi macam ni? Di katil hospital, Encik Razak masih risaukan. Suhana Dr. Hassan buat cinta makin indah. Satu petang yang damai, mereka duduk di pondok rehat. Tempat segalanya bermula. Setahun dah berlalu. Banyak yang jadi. Pak Cik Hassan genggam tangan Suraya. Tak kira orang cakap apa setiap saat dengan kamu adalah anugerah. Ayah nak habiskan sisa hidup dengan kamu. Suraya balas. Mula-mula mungkin sebab sunyi, tapi sekarang ia cinta sebenar.
Saya tak boleh bayangkan hidup tanpa ayah. Malam itu, mereka perbaharui janji setia. Walaupun tak ada ikatan kertas rasmi, hati mereka dah bersatu sebagai pasangan sebenar. Suraya tengok cermin dia senyum. Dulu, wanita sunyi yang terluka, kini wanita bahagia yang dicintai. Pak Cik Hasan pun sama hari-harinya penuh gelak tawa. Jiran-jiran pun cemburu tengok kebahagiaan mereka, jadikan contoh pasangan bahagia melangkaui usia. Pada hari hujan lebat yang dingin, kalau ayah tak ada, jangan sedih sangat. Masa bersama kamu ni, masa paling bahagia dalam hidup ayah. Suhana menangis. Jangan cakap macam tu, ayah mesti selamat. Kita nak hidup lama sama-sama. Keadaan Encik Razak makin kritikal. Tiba-tiba Kamal muncul di hospital. Dia dengar bapa kritikal terus datang. Di depan katil bapa Kamal menangis. Masa tu dia lupakan segala sengketa, cuma jadi seorang anak yang risaukan bapa. Suhana pun sebab tengok. Doktor minta waris tanda tangan borang bedah. Secara undang-undang Kamal sebagai anak kena sign. Kamal sign tanpa ragu. Kemudian dia cakap pada Suhana, bila ayah sedar nanti tolong jaga dia elok-elok. Suhana terkejut. Kamal dah terima hubungan mereka. Kamal kata dia dah fikir banyak. Dia tahu bapa ikhlas cintakan Suhana. Dia mengaku sebab dia tak pandai jaga Suhana lah, bapa dia jatuh cinta. Dia reda. Suhana terharu menggantikan salji Suraya dan Pak Cik Hasan melihat keluar tingkap. Air hujan membasahi bumi, tanda permulaan baru yang segar. Sehingga jumpa kamu, baru ayah tahu hidup boleh jadi seindah ini, kata Pak Cik Hasan. Ayah nantikan setiap hari esok bersama kamu. Suraya senyum bahagia. Mula-mula dia ingat ini cinta terlarang. Tapi kini dia yakin ini cinta paling indah di dunia. Umur dan pandangan orang tak penting depan cinta sejati. Cerita cinta mereka membuka lembaran baru. Masa depan mungkin ada cabaran, tapi asalkan bersama mereka boleh hadapi segalanya. Suraya dan Pak Cik Hasan berpegangan tangan melihat hujan di halaman, berharap cinta suci mereka kekal selamanya. Mereka buktikan pada dunia cinta, tiada had umur dan sempadan. Ini adalah kisah cinta paling indah, bermula dari kesunyian dan berakhir dengan kebahagiaan hakiki. Terima kasih kerana mendengar cerita yang panjang ini. Langganan dan suka anda adalah Cinta dengan Perubahan Kamal. Pembedahan ambil masa 6 jam. Suhana dan Kamal tunggu sama-sama di luar. Dulu suami isteri, sekarang cintakan orang yang sama sebagai bapa dan kekasih. Tapi masa tu mereka bersatu sebagai keluarga. Akhirnya doktor keluar, kata pembedahan berjaya, tapi pemulihan ambil masa panjang. Bila Encik Razak sedar, orang pertama dia cari ialah Suhana. Nampak Suhana di sisi dia senyum lega. Tengok situasi itu, Kamal dah tak ragu-ragu lagi. Sepanjang tempoh pemulihan Suhana, jaga Encik Razak bagai menatang minyak yang penuh. Kamal pun selalu datang melawat. Tengok cara Suhana jaga bapanya, Kamal kagum. Dia nampak itu cinta sejati. Satu hari Kamal cakap dulu, dia cuma nak memiliki Suhana, tapi Suhana jaga bapanya dengan cinta sebenar. Dia baru faham apa itu cinta. Suhana lega Kamal dah tak dendam. Sebulan kemudian Encik Razak keluar hospital. Dengan jagaan Suhana, bagi saya, dia cepat sembuh. Pengalaman ni buat mereka sedar. Masa bersama tak selamanya ada jadi kena hargai sungguh-sungguh. Encik Razak kata, walau hampir mati, dia tak menyesal sebab ada Suhana. Dia janji akan jaga kesihatan demi Suhana. Satu lagi kejutan, jiran-jiran datang melawat. Dulu mengata, sekarang prihatin. Nikmah kata orang ramai dah berubah hati tengok keikhlasan Suhana. Jaga Encik Razak. Puan Salmah pun datang minta maaf. Dia nampak pengorbanan Suhana, baru dia sedar dia salah. Encik Rahim pun hubungi balik berbaik semula. Cinta sejati Suhana berjaya lembutkan hati semua orang. Encik Razak terharu kata Suhana lah yang satukan balik Kelu.